Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini sudah aman, terlipu lara sebab kisah dongengkan diriku. Buat aku percaya Dunia ini sudah aman,
dongengnya dibisik di telinga, buat aku percaya terduduk lena dibuai mimpi indah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh ke tepi-tepi sini pun boleh. Okey, demikianlah persembahan daripada kumpulan Nur Rahman. Berikan tepukan yang gemuruh kepada Nur Rahman yang mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Krian Semanggol. Okey, saya ingin menjemput guru pengiring daripada sekolah ataupun daripada kumpulan Nur Rahman. Ada? Ada? Oh, Ustaz. Okey. Kita jemput guru pengiring ke atas pentas. Macam mana persembahan kumpulan Nur Rahman? Okey, sebenarnya persembahan kumpulan Nur Rahman dan juga semua kumpulan yang bertanding pada hari ini, adik-adik atau semua kita di sini boleh sekali lagi saksikan di Facebook ataupun di YouTube channel Bintang Nasyid Mukmin. Saya tak pasti hari ini ada live update tak? Ada? Oh, tak ada. Tapi tak apa, kita rakam dan nanti kita boleh tengok di rumah, okey? Baiklah, kita teruskan dengan komen daripada juri. Assalamualaikum. Yang lain tak nak komen, saya suka satu benda je. Percussion dia sangat bagus. Percussion dia hidup, dia ada intro dia ujung ke ujung, tengah-tengah dia ada punya arrangement dia bagus sangat. Yang lain-lain nanti abang-abang lain akan beritahu ya. Yang percussionis, tahniah, bagus sangat. Saya setuju dengan Nakmi, percussion memang bagus. Namun vokal tak dapat nak carry kehebatan percussion lah pada hari ini. Sedih sikit lah. Dia punya gempak baju tu dah mana gempak dah. Kalau saya pakai spek hitam ni nampak color orange gitu. Bila tunduk macam ni pun nampak pink. Kalau pink bagus. Maksud tadi posisi kedudukan korang semua dah cantik, ada gah. Intro vokal ada gas sikit, tapi mungkin pemilihan key yang pertama tu agak rendah sikit, macam hilang punya gas tu. Lepas tu bila dah masuk lagu, harmony still tak tight, masih ada sumbang. Vokal solo dua-dua orang ni do something about it. Sebab tak dapat nak carry percussion yang hebat tu lah, macam tak outstanding juga. So kena work up pada vokal solo. Dan mungkin ada nampak tadi, ada nampak ketakutan pada solo untuk lepaskan suara. Tak tahu kenapa perlu takut. Lepaskan, kalau dah solo tu kena ke depan, solo kena ke depan. Dari segi nyanyian, dari segi vokal memang kena ke depan. Ataupun for the sake of the group, untuk kebaikan group, cari vokal solo yang more outstanding daripada sekarang. Harmony tak tight tapi okey, maknanya lepas lulus lah. Cuma perbaiki di lain kali. Itu dari saya. Okey, saya nak mengizinkan sikit ni. Tadi bukan dua orang solo kan? Saya cakap empat orang yang berbeza menyanyi, betul? Kedua je. Yang dua orang tepi tadi, ada empat depan, ada? Tak ada kan? Dua orang. Saya nampak macam ada lebih. Tapi dalam pertandingan, saya dah sebut banyak kali lah, Bintang Nasyid Mukmin pun sebut, kalau tidak ada keperluan untuk suara lebih daripada seorang solo, maka seeloknya bagi seorang saja. Kecuali anda confident dua-dua orang solo ini mempunyai kemampuan yang sama. Kalau kemampuan dia sama, then okey. Kalau kemampuan dia berbeza, maka lebih baik ambil yang sedikit bagus daripada yang seorang lagi, supaya markah vokal untuk suara utama juga akan solid. Kedua, kecualilah lagu itu mempunyai strukturnya, mesti ada jawab-jawab dan sebagainya, ada edit yang memaksa kita kena ada dua orang solo, dan itu tak boleh nak buat apalah. Dan saya rasa lagu ni punya arrangement vokal dia, range vokal dia agak luas.
bawah sangat and then tinggi. That's why saya rasa lead vocal kita tak dapat nak sampai pitch yang sepatutnya Dan saya ada perasan transpose berlaku dalam lagu ni, sama ada disengajakan atau tidak saya tak pasti. Sama ada dia jadi transpose tu sebab rendah sangat tadi ataupun memang lagu tu transpose. Maksud faham tak transpose? Maksud dia angkat key. Sengaja ke tadi? Memang sengaja dia angkat key. Sengaja lah. Kalau sengaja tak apa. Saya takut benda tu tidak disengajakan. Sebab dia tak ada masalah benda tu, cuma kalau kena gayanya okey. Sebab apapun saya ucapkan tahniah atas persembahan yang yang telah diperbuat pada sebentar tadi, dan semoga kalau ada rezeki mungkin anda dapat kebangsaan, kalau tak ada rezeki kita jumpa pada masa yang akan datang. Okey.